Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertepatan dengan bulan kemuliaan bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Rabiul Awal, marilah kita bersama-sama mendengarkan satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tajuknya berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim melaporkan dalam sahihnya yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Yang bermaksud, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Apa yang dimaksudkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala 10 kali? Adakah Allah berselawat kepada kita, kepada orang yang berselawat? Tetapi yang dimaknakan dengan selawatnya Allah kepada orang yang berselawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuman ataupun khusus kepada diri siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ringkas ini semoga dapat memberi manfaat kepada kita dan mendorong kita untuk lebih banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kongsikan video ini kepada keluarga, sahabat agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.